15 Mac 2025, Amerika Syarikat dengan bantuan United Kingdom melancarkan lebih 47 serangan udara ke atas beberapa wilayah di Yaman. Serangan ini mengorbankan 53 orang dan mencederakan 101 yang lain, di mana majoritinya wanita dan kanak-kanak. Sebelum ini, Houthi menghentikan serangan mereka ke atas kapal-kapal di Laut Merah ketika gejatan senjata peringkat pertama di Semenanjung Gaza. Tetapi mereka kembali bertindak apabila Israel mengenakan sekatan penuh terhadap keperluan makanan dan bantuan lain sejak 2 Mac 2025 yang menyebabkan penduduk Gaza berdepan kebeluran. Amerika Syarikat mengancam akan terus menggunakan kuasa yang memusnahkan terhadap Houthi Yaman jika kumpulan ini meneruskan serangan ke atas kapal-kapal milik Israel dan sekutunya di Laut Merah. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Amerika Syarikat memilih untuk menyerang Houthi di Yaman. Teruskan menonton. Dapatkan akses video eksklusif dan video terbaru dari APHD Channel dengan menyertai membership. Tekan link di bawah dan pilih eksklusif video. Terdapat lebih banyak dokumentari yang menarik di sini. Serangan ke atas Yaman pada malam 15 Mac 2025 menandakan permulaan operasi berskala besar oleh tentera Amerika Syarikat. Pusat Operasi Tentera Amerika Syarikat yang mengawasi operasi mereka di Timur Tengah menggambarkan serangan ini sebagai langkah strategik untuk melemahkan keupayaan ketenteraan Houthi. Serangan udara ini sebahagiannya dilakukan oleh pesawat F-18 yang berlepas dari kapal induk Harry S. Truman yang beroperasi di Laut Merah. Sasaran utama termasuk infrastruktur ketenteraan seperti lokasi radar, tempat simpanan minyak, lokasi pelancaran peluru berpandu dan pusat operasi Houthi. Namun, kumpulan ini sudah lama berdepan dengan serangan daripada Pakatan yang diketuai oleh Arab Saudi serta serangan langsung dari Amerika Syarikat, United Kingdom dan Israel menjadikan mereka semakin mahir dalam menyembunyikan senjata serta aset ketenteraan mereka di lokasi-lokasi berasingan. Serangan Amerika Syarikat terhadap Yaman ini bukan satu perkara baru. Sejak pentadbiran George W. Bush, tentera Amerika Syarikat telah melancarkan serangan drone dan serangan udara ke atas negara itu. Secara keseluruhan, perang saudara yang bermula pada tahun 2014 telah meragut ratusan ribu nyawa rakyat Yaman. Serangan terbaru ini hanya menambahkan lagi penderitaan rakyat Yaman yang telah sekian lama hidup dalam bayangan perang. Serangan ke atas Yaman kali ini berlaku hanya beberapa hari selepas Trump menghantar surat kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dengan mengajak kepada perbincangan mengenai program nuklear Iran. Namun, pada Oktober 2024, Israel terlebih dahulu melancarkan serangan ke atas beberapa infrastruktur penting di Iran, termasuk kilang peluru berpandu dan pertahanan udara. Amerika Syarikat pula menganggap serangan itu telah berjaya melemahkan keupayaan ketenteraan konvensional Iran. Iran berulang kali menafikan dakwaan bahawa mereka sedang membangunkan senjata nuklear dengan menegaskan bahawa program nuklear mereka sejak 50 tahun lalu adalah bukan untuk ketenteraan. Namun, Israel melihat potensi Iran memiliki senjata nuklear sebagai ancaman besar terhadap negara haram itu serta kestabilan di Timur Tengah. Khamenei menolak cadangan rundingan daripada Trump dengan menyifatkannya sebagai satu penipuan untuk memperdayakan masyarakat antarabangsa dan membentuk naratif bahawa Iran enggan merunding. Hakikatnya, Iran pernah mencapai persetujuan dengan Amerika Syarikat dalam perjanjian nuklear pada 2015, tetapi pada tahun 2018, Trump sendiri yang menarik diri daripada perjanjian Iran Nuclear Agreement Review Act sekaligus mencetuskan keterangan yang berterusan hingga ke hari ini. Khamenei menganggap cadangan rundingan daripada Trump sebagai satu helah licik yang tidak akan membawa apa-apa hasil. Namun, Kementerian Luar Iran menyatakan bahawa mereka masih mengkaji surat tersebut dan sedang merangka jawapan yang sesuai. Di peringkat antarabangsa, wakil Iran ke PBB menegaskan bahawa jika rundingan yang dicadangkan oleh Amerika Syarikat bertujuan untuk menamatkan sepenuhnya program nuklear Iran, maka ia pasti akan menemui kegagalan. Iran telah lama mempertahankan hak mereka untuk memiliki program nuklear bagi tujuan bukan ketenteraan dan mereka tidak akan tunduk kepada tekanan yang mengancam kedaulatan negara. Di pihak Amerika Syarikat, penasihat keselamatan kepada Trump secara terbuka menyatakan bahawa Iran perlu menyerahkan dan melepaskan semua elemen program nuklirnya termasuk peluru berpandu, senjata dan uranium. Jika tidak, Iran bakal berdepan dengan pelbagai kesan lain yang lebih berat dan ini jelas merupakan ancaman terbuka dari pentadbiran Trump terhadap Iran. Serangan terhadap Houthi ini bukanlah strategi yang akan memaksa Iran untuk tunduk kepada kehendak Amerika Syarikat. Walaupun sekitar 6 hingga 7 tahun yang lalu, Houthi banyak menerima bantuan ketenteraan dan latihan daripada Iran, kumpulan itu kini bukan lagi proksi Iran. Sebaliknya, Houthi telah membentuk polisi dan strategi mereka sendiri
dan segala keputusan ketenteraan mereka tidak lagi bergantung kepada Iran. Sebenarnya, Amerika Syarikat memilih untuk mengeruhkan lagi hubungan dengan Iran bukannya menggunakan pendekatan diplomatik dalam menangani ketegangan di Timur Tengah. Keputusan ini jelas menunjukkan sokongan kuat Amerika Syarikat terhadap Israel meskipun ini akan memburukkan lagi keadaan. Tindakan Houthi di Laut Merah pula bukan sekadar provokasi tanpa sebab. Ia adalah respon terhadap sekatan bantuan kemanusiaan ke Semenanjung Gaza yang telah berlarutan selama berminggu-minggu. Malah, sepanjang fasa pertama gencatan senjata di Gaza, Houthi telah menepati janji mereka untuk tidak menyerang kapal Israel atau kapal dagang lain di Laut Merah. Ini membuktikan bahawa tindakan mereka bukan dipengaruhi secara langsung oleh Iran tetapi lebih kepada tindak balas terhadap kekejaman Israel terhadap rakyat Gaza. Dengan kata lain, selagi Israel meneruskan sekatan dan serangan ke atas Gaza, Houthi juga tidak akan menghentikan serangan mereka walaupun Iran menyarankan mereka untuk berbuat demikian. Angkatan bersenjata Houthi Yaman menegaskan bahawa mereka bersedia menghadapi sebarang peningkatan aktiviti ketenteraan oleh Amerika Syarikat dan akan membalas setiap serangan dengan pendekatan escalation with escalation. Bagi mereka, Israel dan Amerika Syarikat bukan sahaja memburukkan keadaan di Timur Tengah tetapi juga menggunakan Iran sebagai alasan untuk menghalalkan tindakan mereka. Sebagai tindak balas kepada serangan udara Amerika Syarikat ke atas Yaman, Houthi melancarkan serangan balas bermula 17 Mac 2025. Sasaran utama mereka termasuk kapal pengangkut pesawat USS Harry S. Truman dan beberapa kapal lain di kawasan Laut Merah selain melancarkan peluru berpandu ke arah Israel. Ketegangan semakin meningkat apabila Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pada 18 Mac 2025 bahawa serangan ke atas Gaza akan diteruskan sekaligus memperkuatkan naratif bahawa serangan mereka adalah sebahagian daripada agenda lebih besar terhadap rakyat Palestin. Sebagai tindak balas terhadap pengumuman ini, Houthi mengisytiharkan bahawa mereka akan memperluaskan sasaran mereka di Israel sehingga serangan ke atas Gaza dihentikan. Amerika Syarikat pula bertindak dengan melancarkan serangan udara baru ke atas Yaman termasuk di ibu negara Sana'a. Dalam operasi ini, kapal kargo milik Israel, Galaxy Leader yang dirampas oleh Houthi pada November 2023 turut menjadi sasaran Amerika Syarikat kerana mereka percaya kapal itu digunakan oleh Houthi sebagai radar untuk menjejaki pergerakan kapal-kapal di Laut Merah. Pada 20 Mac 2025, Trump sekali lagi menggunakan platform media sosialnya untuk mengeluarkan arahan terbuka kepada Iran. Beliau menuntut supaya Iran menghentikan bekalan senjata kepada Houthi dengan alasan kumpulan itu perlu bertempur secara bersendirian. Kenyataan ini memperlihatkan bagaimana Amerika Syarikat cuba memisahkan Iran daripada konflik ini sekaligus mengasingkan Houthi dalam peperangan mereka terhadap Israel dan Amerika Syarikat. Sejauh mana Amerika Syarikat akan menyerang Yaman? Masih tidak jelas sejauh mana pentadbiran Trump bersedia untuk mengerahkan aset ketenteraan dan berapa banyak bajet yang akan dibelanjakan di Timur Tengah dalam konflik kali ini. Walaupun serangan Houthi tertumpu kepada laluan maritim, kawasan daratan Yaman juga memainkan peranan penting kerana Houthi menguasai hampir seluruh pantai barat negara itu yang boleh menjadi faktor utama dalam kejayaan mana-mana kempen ketenteraan. Kebanyakan pemerhati bersetuju bahawa operasi darat oleh tentera Amerika Syarikat di Yaman adalah hampir mustahil. Ini bermaksud serangan udara adalah satu-satunya pilihan utama mereka, namun terdapat had terhadap apa yang boleh dicapai dengan taktik ini. Houthi bukan sahaja mengawal sebahagian besar kawasan strategik Yaman, tetapi juga mempunyai kelebihan dalam medan perang berbukit yang menjadikan mereka sukar dijejaki dan diserang dari udara. Jika melihat sejarah perang Amerika Syarikat di Iraq dan Afghanistan, serangan darat tidak memberikan kelebihan moral maupun strategik kepada Washington. Sebaliknya, ia mengakibatkan banyak kehilangan nyawa di kedua-dua belah pihak dan menjadikan beban kewangan yang besar. Dalam konteks ini, serangan udara Amerika Syarikat ke atas Yaman hanya berisiko meningkatkan lagi serangan Houthi di Laut Merah serta mendorong mereka untuk menyambung semula serangan drone dan peluru berpandu ke atas Israel. Houthi kini mempunyai keyakinan tinggi hasil daripada kejayaan mereka mendominasi Yaman dan bertahan selama bertahun-tahun daripada serangan bertali arus oleh kuasa asing. Kesimpulannya, Houthi di Yaman telah membuktikan bahawa mereka bukan sekadar kumpulan pejuang tempatan tetapi juga kuasa yang mampu mengawal laluan perdagangan di Laut Merah dan memainkan peranan penting dalam geopolitik global. Keupayaan mereka untuk menggertak dan menyebabkan kerugian besar kepada musuh, khususnya Israel dan sekutunya, menunjukkan bahawa mereka bukan lagi sekadar proksi tetapi satu entiti yang berdikari dalam strategi dan tindakan mereka. Malah mereka juga memalukan negara-negara Arab yang lain yang hanya mampu berdiam diri.